Okey, alhamdulillah kita sampai kepada wazan fa'ala 4 huruf juga. Ini wazan fi'il madhi 4 huruf yang ketiga dalam jadual kita. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alun. Fi'alun. Ya. Kemudian ada perkataan-perkataan lain yang menggunakan wazan ini. Contohnya qatala. Ustazah baca fi'il madhi, kamu baca masdar, boleh? Qatala. Satu, dua, tiga. Okay, semula sebab orang lain belum ready. Orang lain macam tak ready tu. Semula ya. Semula. Qatala. Muqatalah kan mufa'alah kan? Mufa'alah. Muqatalah. Satu lagi. Kan dia ada dua masdar kan? Qitalun. Qitalun. Muqatalatun. Qitalun. Macam tu baca. Okey, syaraka. Musyarakatan. Boleh. Ton-tan semua boleh. Ya. Lagi. Syirakun. Syirak. Syirakun. Nampak tak? Nampak. Syaraka sekali lagi. Syaraka masdarnya musyarakatun. Lagi yang kedua Syirakun. Okey, bagus. Asma, Tini, Aisyah. Naqasha. Munaqashatun. Lagi Niqashun. Yang kamu kata munaqashah tu perbincangan tu. Ni lah. Naqashah berbincang. Yunaqishu munaqashatan niqashun. Okey, lagi sabaqa. Musabaqah tilawah Al-Quran. Pertandingan. Sabaqah bertanding. Musabaqah pertandingan. Sibaqun sama je dengan musabaqah, tapi dia macam jarang guna. Tapi Ustazah biasa dengar juga. Biasa juga tengok tulisan Arab guna sibaq, as-sibaq. Sibaqul jaro. Sibaqul jaro ni lumba lari. Sibaqul jaro sebab jaro tu lari kan. Sibaqul jaro lumba lari. Musabaqah. Faham kan musabaqah? Khasama. Mukhasamatun. Lagi satu lagi. Khisamun. Bagus. Daraba. Mudarabatun. Dirabun. Okey, lagi Muwajahatun. Wijahun. Muwajahah lah yang biasa diguna. Okey, wajah tu muka kita kan, wajah kan. Okey, wajah berjumpa. Dua orang berjumpa. Wajah kan bertemu wajah. Bersemuka. Kita bahasa Melayu kita bersemuka kan. Saya jumpa dia bersemuka. Jadi wajah lah tu. Wajah. Dua orang ni, dua pihak ni, tengok tangan Ustazah ni. Ni dua orang ni dia berjumpa. Wajah. Bersemuka. Wajah, muwajah. Okey. Muwajah ni juga istilah yang digunakan untuk interview. Maaf. Interview. Interview kan dia bersemuka. Kan? Orang Arab guna muwajahah ni bersemuka.
Muwajahah imtihan syafawi. Imtihan syafawi kita kena pergi tasmik depan guru kan. Ujian lisan kan. Itu pun panggil muwajahah juga tu. Interview lah. Macam tu. Ya. خلصت المواجهة؟ لا عندي مواجهة اليوم. Saya ada interview hari ni. Ya, muwajahah. Suka tak kalau pandai bahasa Arab? Suka. Suka kan? Okay, kita belajar. Kita belajar. Kemudian kita pergi pada jadual seterusnya. Dia makin luas lah tu. Makin luas bahasa Arab kita bila kita belajar. Okey, ada lagi. Jadala. Masdarnya? Mujadalah tu. Mujadalah. Ya, mujadalah. Ataupun jidal. Mujadalah ni macam berdebat. Berdebat. Al-jidal, berdebat. Mujadalah. Mujadalah. Dalam Al-Quran ada tak surah Al-Mujadalah? Ada tak? Ada kan? Surah Al-Mujadalah. Ada. Surah Al-Mujadalah. Ada. Ya, dalam Al-Quran ada surah Al-Mujadalah. Kemudian hafaza. Masdarnya? Muhafizatu. Muhafazatun. Kena ikut wazan atas. Wazan fa'ala, mufa'ala ataupun fi'al. Jadi hafaza, muhafazatun, hifazun. Pernah dengar tak muhafazah? Pernah. Muhafazah ni penjagaan ya. Al-muhafazatu. Okey, biasa kita guna perkataan al-muhafazatu ala nazafah. Ala nazafah. Al-muhafazatu ala nazafati. Penjagaan kebersihan. Al-muhafazatu ala nazafati. Daripada hafazah. Macam tu. Nampak dah Nampak dah asal-usul perkataan dalam bahasa Arab kan? Okey, yang keempat, wazan fa'lala, yufa'lilu, fa'lala. Tambah tak sahaja di hujung. Okey, dahraja, yudahriju, dahraja. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang Ustazah tak tulis kat sini. Ada lagi. Ustazah bagi tadi kan? Ada lagi perkataan yang fa'lala. Waswasa. Dia punya masdar apa? Waswasah. Macam tu. Waswasah. Waswasah. Ya, siapa nak salin tambah kat kertas tu. Ada lagi gempa bumi. Gempa bumi zalzala. Zalzalah. Dia punya masdar zalzalah. 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 Salah ni. Lam kat sini. Zalzalah. Macam tu. Pernah dengar tak? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey. Saya tulis ayat tu kat sini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka keluarlah apa isi bumi yang memberatkan bumi itu. Ini maksudnya hari kiamat lah. Berlakunya apa? Zilzal. Siapa pernah mengalami gempa bumi dalam hidup dia? Pernah berada di tempat tu gempa bumi? Tak pernah. Ustazah pernah kena. Masa tu dekat mana? Dekat Mesir.
Baru hari ketiga Ustazah sampai di Mesir. Nak pergi belajar. Sampai kat Mesir, duduk dekat rumah lah. Rumah tu tingkat 2. Rumah tingkat 2, jadi pokok tu dekat pucuk pokok lah. Kita nampak kat pintu rumah kita tu, pucuk pokok tu. Pintu rumah tu, jendela dia, tingkat dia tingkat yang panjang sampai nampak kaki kita. Tapi tingkat atas kan. Jadi kita nampak lah pokok. Cermin tu kita nampak lah pokok. Tapi pucuk lah, pucuk pokok. Nampak lah tu. Saya tengah makan buah anggur masa tu, menghadap pintu. Sudah solat asar. Lepas tu, nampak pokok tu bergoyang. Kenapa pokok tu bergoyang kuat sangat? Betul rasa, kita bergegar lah. Awak rasa dah, bergegar. So, jom. Gempa bumi ni. Lepas tu, turun. Kita turun berlari, turun tangga tu sampai kat bawah. Orang Arab dah penuh dah kat bawah. Semua turun. Masa tu dekat kawasan kita duduk tu tak adalah bangunan runtuh, tapi dekat tempat lain lah, dekat tempat kuliah Banin, tempat Universiti Al-Azhar, kami duduk tu Hayu Sabit kuliah Banat tak ada apa. Dekat kuliah Banin sana bangunan lama-lama banyak yang runtuh tahun tu. Tahun berapa ingat? Tahun 1993. Kamu tak lahir lagi. Lepas tu kan, sepanjang tahun yang Ustazah berada setahun di situ tu, tahun yang pertama tu lah. Sepanjang tahun sampai bulan 9, bulan 3, bulan 6, bulan 9 tu ada je. Mula-mula berlaku zilzal ni, macam yang bulan 9 tu, saya duduk study sebab ada ulangan paper, ada yang Ustazah tak lulus satu paper tu, saya duduk study nak periksa ulangan. Duduk kat tu, so nak sambil study pandang lampu tengah rumah tu, dia lampu hiasan kan, dia lampu dia ada kali, betul, lampu dia cantik kan. Lampu tu bergantung dekat tengah rumah tu, lampu hiasan. Panggil chandelier. So duduk study, duduk hafal, tengok, kenapa lampu ni bergoyang? Lampu tu goyang. Ya Allah, lampu goyang. Lepas tu bagi kawan, awak rasa dah rumah ni bergegar? Rasa, jom turun. Lepas tu jaga tu dia ketuk pintu. Kita buka pintu, kenapa? Salah. Zilzal, nazil. Zilzal, turun. Dia naik rumah kami tu tingkat 3. Sebab masa tu saya dah pindah rumah, duduk tingkat 3. Dia naik nak beritahu kami zilzal. Ya Allah, Solah ni memang jujur sungguh. Solah ni dia jujur sangat sebab nak selamatkan kita, nak sampai patutnya dia kena lari lah dulu, dah kan gempa bumi kan. Naik nak bagi tahu kita gempa bumi tu. Itu zilzal, kejadian zilzal. Okey, selingan. Itu kenangan lah, masya-Allah. Ingat-ingat. Kemudian kita pergi tengok, cukuplah 4. Dah cukup dah 4. Okey, waswasah, zalzalah. Okey. Lagi nombor 6. Kaifa ta'til masdar fil fi'lil khumasi al-mabdu'u bita'in zaidah. Ada soalan. Ni memang soalan periksa. Ada pernah belajar dah kat sekolah? Belajar dah kan? Yang setengah tu ada dah yang dah belajar. Macam anak saya dah belajar. Anak saya dah belajar. Ni ke ulangan. Tak lagi. Okey. Kaifa ta'ti al-masdar min al-fi'lil khumasi al-mabdu'u bita'in zaidah. Bagaimanakah datangnya ataupun bagaimana kita nak buat masdar dari fi'il 5 huruf, fi'il khumasi al-mabdu'u bita'in zaidah, yang bermula dengan ta di depan. Ta tu macam tafa'ala kan? Tafa'ala. Dia ada 2. Tafa'ala dengan tafa'ala. Jadi kita kena jawab dalam bentuk ayat ni, dalam periksa. Ayat dia macam mana? Okey. Al-masdaru minal fi'lil khumasi al-mabdu'u bita'in zaidah. Okey, masdar dari fi'il 5 huruf yang bermula dengan ta zaidah, yakunu. Okey, ni jawapan dia. Yakunu ala waznin madiyah ma'a dhammi ma qabla al-akhir. ما قبل الآخر إذا كانت لامه صحيحة مثل تقدم. ما قبل الآخر ni huruf dal lah, قبل الآخر, sebelum akhir kan? Nampak tak? Faham tak? قبل الآخر tu. Istilah قبل الآخر tu.
Okey? Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Jadi, sekarang ni, apabila bermula dengan ta zaidah, yakunu ala waznin madiyah, ikut wazan madhi dia, tafa'ala, ma'a dhammi ma qabla al-akhir, jadi tafa'ul. Idza kanat lamuhu sahihah, apabila lam dia sahih. Okey. Contohnya tafa'ala, tafa'ul. Boleh semua orang sebut. Saya sebut tafa'ala, kamu sebut masdar. Tafa'ala. Tafa'ul. Yang mana ma qabla al-akhir kat sini? Huruf apa qabla al-akhir? Huruf? Saya tunjuk dah ni. Huruf ain. Di sini kan dekat wazan huruf ain adalah huruf sebelum akhir. Tapi nanti bila kita pergi kepada contoh, mungkin bukan huruf ain dah. Huruf lain lah pula. Okey, macam contoh di bawah. Taqaddama, masdarnya? Taqaddum. Taqaddum. Ada orang tak ready lagi tu. Ada orang tak ready lagi. Tafa'ala, tafa'ul. Ready. Taqaddama. Taqaddum. Okey, lagi bawah dia. Bawah dia. Ta'allama. Ta'allum. Kamu lah sekarang ni ta'allum. Sampai dah dekat ta'allum. Kamulah ta'allama. Ana ata'allam. Ana ata'allamu. Ya. Ta'allama dia punya masdar jadi Ta'allum. Ya. Tawassala. Tawassul. Ada pernah dengar tak perkataan istilah tawassul? Bertawassul. Tak. Tawassul ni contoh dia macam ni. Dia tawassul ni macam kita berhubung. Konsep tawassul ni ada dalam Islam. Konsep tawassul ni macam orang tu dia terkurung di gua. Kan dia terkurung di gua. Lepas tu dia tak ada cara dah untuk selamatkan diri dia. Dan nak minta doa dengan Allah supaya Allah bukakan pintu gua tu supaya boleh keluar. Dah berdoa, kemudian dah habis cara. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertawassul. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukakanlah pintu gua ini. Kalau ada rezeki, Allah bukakan. Yang dalam cerita tu, dalam kisah tu, Allah bukakan pintu gua tu. Ada yang bertawassul dengan amal ibadah, amal kebajikan yang pernah dibuat. Jadi dia minta dengan Allah, ya Allah, mohonlah keberkatan daripada amal kebajikan yang pernah aku buat. Macam pernah derma kat orang, pernah bantu orang susah, pernah lepaskan orang daripada kesakitan, daripada siksaan apa semua. Daripada amal kebajikan yang aku buat tu, aku bertawassul ya Allah. Maksudnya kita menghubungkan amal ibadat kita dengan bantuan Allah. Kita mohon dengan Allah sebenarnya. Bukan mohon dengan amal kebajikan kita. Kita mohon dengan Allah, pandanglah amal kebajikan kita. Itu maksudnya konsep tawassul dalam Islam. Kau bacalah lagi, pergi type dengan apa sementara ni dengan ChatGPT kan. Apakah maksud tawassul dalam Islam? Terangkan konsep tawassul dalam Islam. Adalah sebab ChatGPT ni dia bukannya Muslim, bukan kafir, dia ni robot. Dia robot, dia bergantung pada apa data yang dia ada kan. Mengenai tawassul ni dia tahu sangat lah. Dia tak kelentong kita. Dia tak kelentong sebab dia robot. Dia tak reti kelentong. Dia tak tipu kita. Cuma mungkin apa yang dia cakap tu salah sebab data yang dia dapat tu salah. Macam tu je. Dia kena berhati-hati juga sebab ChatGPT ni bukan semua data yang dapat tu tepat. Kalau orang tulis mengenai Malaysia ni rakyat Malaysia ni negara yang primitif, rakyatnya duduk atas pokok. Rakyatnya duduk atas pokok, orang di Malaysia ni tak pernah mandi. Rambut dia memang rambut dia kusut masai. Tak pernah mandi. Orang tulis macam tu dekat Google. Jadi, apa yang ChatGPT dapat benda itulah. Kita pun
ada orang dekat Jepun dia tanya, terangkan keadaan negara Malaysia. Negara Malaysia ialah negara yang primitif, rakyatnya duduk di atas pokok. Macam tu. Jadi salah kan? Tapi sebab dia dapat data yang salah lah. Macam tu. Okey. Kemudian tawassul. Okey, lagi tasadda. Tasadduyan. Ya, tasadduyan. Dia jadi tambah ya. Tambah ya di hujung. Takarrama. Takarrum. Takarrum. Kan? Takarrum lah. Sebab tafa'ul kan? Sebab tafa'ul. Okey, tafa'ala, tafa'ul. Dia mudah je. Apabila dia bermula dengan tak zaidah, fi'il khumasi al-mabdu'u bita'in zaidah atas ni, kat nombor 6 ni, yakunu ala wazni madiyah ma'adummi. Ni ayat yang penting ni dalam jawapan kita ni. Di sini ni 4 markah ke berapa markah kat sini? Ma'adummi ma qabla al-akhir. Mislu, dia macam ni. Jawapan ni 2 markah, mislu ni 2 markah. Yakunu ala wazni madiyah ma'adummi ma qabla al-akhir. Mislu taqaddama taqaddum. Ya, taqaddama taqaddum. Okey, nombor 1 dah siap, tafa'ala, tafa'ul. Kemudian tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala dia punya masdar macam mana? Tafa'ulun. Sama je masdar dia. Iaitu kena dhammi ma qabla al-akhir. Apa maksud dham ni lah? Dham ni. Ni, bagi dhammah ni. Bagi dhammah huruf sebelum akhir. Ma qabla al-akhir iaitu huruf yang sebelum akhir. Tafa'ala, tafa'ul. Jom baca. Saya baca madhi, kamu baca masdar. Taba'ada. Taba'udun. Ya, taba'udun. Kamu baca taba'udun. Taqabala. Taqabulan. Taqabulun. Boleh baca. Okey, lagi. Tadamana. Tadamun. Okey. Apa maksud tadamana? Apa maksud tadamana? Tadamana maksudnya berpadu, bergabung, bersatu maksud dia. Tadamana. Bila perpaduan, penggabungan, penyatuan, maksud dia tadamun. At-tadamun. Ya. Taba'ada ni maksud dia saling menjauhi. Saya dengan dia nataba'id. Kami ni saling jauh menjauhi. Nataba'id. Sebab ba'idun jauh. Taba'ada saling jauh menjauhi. Nataba'id. Kami saling jauh menjauhi. Jadi dia punya masdar taba'ud. Kejauhan. At-taba'ud baini wa bainahu. Ya. At-taba'ud. Adalah kita buat kan. At-taba'ud. Baini wa bainahu. Ya. Kejauhan antara saya dan dia. At-taba'ud baini wa bainahu. Okey. Okey, kemudian itu ada 2 sahaja. Fi'il khumasi al-mabdu'u bi ta'in zaidah. Ya. Ni yang atas ni. Al-mabdu'u bi ta'in zaidah, bila nak buat masdar kena ala waznin madiyah ma'a dhammi ma qabla al-akhir. Kita nak pergi kepada yang bermula dengan alif zaidah pula. Tak, bermula dengan hamzatil wasal. Ya. Okey, al-masadir min al-af'alil khumasi al-mabdu'u bi hamzatil wasal. Ini ditanya dalam soalan SMU. Kebetulan masa ni saya
teringat nak letak dia tanya dalam soalan SMU 2023. Yang lain saya lupa nak tulis. Jadi sebenarnya bila kamu dapat buku ni ataupun nota yang saya bagi ni ataupun buku yang saya jual tu adalah semuanya memang soalan-soalan sebenar yang pernah ditanya dan skema sebenar yang saya tarik balik. Okey, kemudian kaifiyatu siyaghatil masdar min al-fi'lil al-khumasi al-mabdu' bi hamzatil wasal. Kaifiyah ni cara-cara. Kaifiyah cara-cara, siyaghah melafazkan, cara nak buat masdar minal fi'lil khumasi al-mabdu'u bi hamzatil wasal, yang bermula dengan hamzah al-wasal. Okey, jadi yakunu masdaruhu ala waznil madhi ma'a kasri harfis salis, dengan bilang dulu huruf 1 2 3 harfis salis, huruf ketiga. Kita kena apa? Kasrahkan ni. Faham tak kasrah ni? Kena kasrah huruf ketiga. Wa ziyadatul alif qabla al-akhir. Tambahkan alif sebelum akhir. Contohnya ni, letak baris kat sini Awak tolong letak baris ni. Ustazah tak letak baris. Bukan lupa, sengaja. Sebab masa belajar kita akan minta pelajar letak baris. Barulah dia akan dhabit. Dia akan alert dengan baris yang sepatut, yang betul. Jadi di sini contohnya ifta'ala, kamu letak baris ya. Ifta'ala. Dia ada hamzah wasal di depan kan? Dia punya masdar, kalau dia depan ni hamzah wasal, dia punya masdar pun hamzah wasal ya. Ingat tu jangan pandai-pandai pergi letak hamzah kat situ. Tak ada. Yang ada satu je, yang 4 huruf tadi. Af'ala, if'al. Aslama, islam. Yang tu je. Lepas pada tu, yang khumasi, sudasi ni dia tak ada dah hamzah. Tak boleh. Kalau kamu pergi letak hamzah dalam SPM, kamu hilang setengah markah tu. Okey, yang ni ifta'ala, masdar dia ifti kan? Ifti. Betul. Nan ni je. Oh, Nan dah pandai dah. Ifti'al. Nan dah pandai dah letak baris. Tadi petang belajar kan? Ifti. Bilang bilang harfus salis kan? Ni, ma'akasri harfi salis. Ifti. Alif, fa, ta. Jadi tak ni huruf ketiga. Ifti. Letak baris kasrah ya. Ma'akasri. Kasri. Ni kat atas ni. Ma'akasri harfi salis. Ni lah huruf salis. Alif, fa, ta. Ifti. Lepas tu ain, lam kan? Sebelum lam ni huruf akhir. Wa ziyadatul alif qabla al-akhir. Wa ziyadatul alif qabla al-akhir. Tambahkan alif sebelum akhir. Ain tu letak alif dulu, barulah huruf akhir. Jadi ifti'al. Okey, saya baca. Ifta'ala masdarnya Ifti'alun. ifti'alun. Panjang sikit. Aisyah, panjang sikit Aisyah. Okey, sekali lagi. Ifta'ala. Ifti'alun. Okey, cantik. Bagus. Bagus anak-anak ustazah malam ni. Okey, kita pun pergilah pada contoh yang banyak itu. Contoh yang banyak ni bukannya untuk memayahkan, untuk lagi memudahkan kamu faham. Memudahkan lagi sebab kita bawa mari contoh-contoh yang banyak. Ifta'ala, yafta'ilu, wazan masdarnya ifti'al. Ifti'al, huruf ketiga kasrah, tambah alif, ziyadatul alif qabla al-akhir. Okey, bawah dia ihtada, ifta'ala kan? Ihtada. Ikhtara. Ada harful illah tu kan? Alif sebelum ra tu kan? Alif sebelum ra tu maksud macam mana bila dia jadi masdar nanti? Iftataha. Ni semua huruf sahih semua ni, huruf yang sihat, huruf tak sakit ni. Iftataha. Lepas tu bawah tu ijtama'a. Bawah lagi iqtaraba. Lagi ibta'ada. Okey, bila nak buat masdar dia,
dia ada cara dia. Ihtada tu dia punya harful illah di akhir kan? Di akhir. Ya. Maka harful illah itu bila nak buat masdar dia bertukar menjadi hamzah. Ihtada, ihtidaan. Ihtidaan. Semua orang sebut. Ihtidaan. Ihtidaan. Okey. Ihtidaan. Ikhtara. Okey, ikhtara kat bawah dia tu. Kalau ihtada, huruf akhir tu huruf illah kan? Ikhtara ni huruf sebelum akhir tu. Huruf illah. Ada alif sebelum ra kan? Ada harful illah. Maka bila kita nak buat masdar dia ni, bila kita nak buat masdar, dia jadi yang harful illah tu jadikan ianya ya. Ya. Kemudian sebelum ra tu tetap kena tambah alif. Faham tak? Kan tambah alif sebelum akhir kan? Macam tu. Jadi ikhtara, ikhtiyarun. Ikhtiyaron, ikhtiyarun. Macam tu. Ya, dekat masdar dekat atas tu jangan lupa tulis isim. Isim masdar. Okey, ikhtara, ikhtiyarun. Jadi alif yang pada fi'il ikhtara ni ditukar menjadi ya dan kemudian alif daripada luar tu ditambahkan yang jadi alif zaidah tu. Kan? Jadi alif yang dekat madhi ni dia tukar jadi ya ni, kemudian alif yang ditambah sebelum akhir tu datang masuk. Jadilah ikhtiyarun macam tu. Tetap wazan iftial kan? Sama je dengan iftial tu. Ikhtiar, iftial, sama kan? Itulah gunanya kaedah. Itulah gunanya wazan. Kemudian fi'il 5 huruf. Iftataha. Iftataha. Dia punya masdar? Iftitahun. Iftitahun. Siapa yang jawab tu? Saya. Iftitahun. Nan jawab, Aisyah jawab. Ya, iftitahun. Iftitahun. Pernah dengar? Awak pernah guna tak perkataan iftitah? Pernah. Dalam solat ada kan? Doa iftitah. Doa iftitah. Dia apa maksud iftitah ni? Apa maksud iftataha? Tahu tak apa maksud iftataha? Dia macam ni. Dia macam ni. Fataha dengan iftataha. Dia dekat-dekat. Tapi yang tu dia tambah huruf alif dengan tak. Yang asal tu fatahah ada kat situ tapi tambah alif, tambah tak satu lagi. Yang fatahah jadi iftataha. Okey, nak tahu tak beza dia? Suka tak kau tahu beza dia? Nak tahu. Macam ni. Fatahah ni macam ni. Saya dah tunjuk. Saya ambil kotak. Fatahah ni ada kotak. Kita fatahah, kita buka kotak ni. Fatahal bab, kita buka pintu. Ya. Fatahal kartunah ni kartunah. Panggil kotak ni Arab panggil kartunah. Kita buka kotak, buka. Kita fatahah kan? Fatah tu. Okey. Kemudian kalau yang kita buka tu bukan benda macam ni boleh pegang. Pintu tu kan benda fizikal ada kan? Kita buka beg, kita buka kotak, kita buka pintu. Tu kan benda yang physically ada, kita nampak lah pintu tu. Boleh pegang pintu tu kan? Benda fizikal. Benda yang bukan fizikal, yang maknawi. Macam solat. Solat tu fizikal ke seketul? Tak. Solat seketul ke? Tak Tak. kan? Tak. Bukan ada seketul solat. Solat tu maknawi kan? Jadi kita tak boleh kata kita nak buka solat tu dengan doa pembukaan tu kan? Kita tak boleh kata doa al-fatah. Sebab solat tu bukan benda. Kita kena guna alif dengan tak ditambah. Iftataha. Macam tu. Kalau majlis kat sekolah, majlis hadiah, bagi hadiah PIBG kan? Kan kita ada ucapan perasmian pembukaan kan? Ada tak? Perasmian pembukaan ada ucapan kan?
Yang situ, yang tu dipanggil kalimah iftitahiyah. Kalimah iftitahiyah. Ucapan pembukaan. Sebab majlis tak boleh kata kalimah fatah. Sebab majlis tu bukan seketul. Majlis tu benda yang tak nampak. Tapi ada kan? Ya. Macam tu. Macam tu. Benda yang kita tak nampak, tapi benda tu ada, kita kena tambahkan alif dengan tak tu. Jadi iftataha. Kalau benda tu macam bag, macam bag, nampak tak bag? Bag biru, lepas tu kita buka zip dia. Aftahu, fatahtu. Aftahu hazal bag, kita nak ambil barang. Ada benda. Yang tak ada, yang benda tu ma'nawi, yang tak nampak, maka kita kata iftataha. Itulah bestnya bahasa Arab. Okey, kemudian ijtama'a. Ijtama'a. Ijtima. Ijtima. Bukan ijtima. Bukan ijtima. Ijtima. Macam tu. Sebab dia ada alif. Okey, lagi seterusnya. Iqtaraba. Iqtirab. Ibta'ada. Ibti'ad. Macam tu. Ijtama'a tu. Daripada perkataan jama'ah kan. Yang 3 huruf kan. Jama'ah. Tapi kemudian dia jadi tadi bukan itu ha lah. Silap tertukar. Jama'ah kan. Jama'ah. Lepas tu dia jadi Tama'a. Apa beza tu Jama'ah kumpul. Kumpul benda. Saya kumpul pen. Ada pen tu duduk merata-rata. Pen tu duduk merata-rata. Jama' tu. Jama'atul qalam. Kita kumpulkan pen. Kumpulkan pen. Macam tu. Kita kumpul. Jama'ul qalam. Okey. Lepas tu, dekat dewan, orang berkumpul. Orang berkumpul dekat dewan. Kita tak boleh jama'an nas fi qa'ah tu. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh kata jama'ah. Sebab jama'ah mengumpul. Ijtama'a. Berkumpul. Ya, berkumpul. Ijtama'a tulab. Okey, sebuah ayat Ijtama'a at-tulab wal muallimin. Ijtama'a at-tulab wal muallimun fil qa'ah. Di dewan. Ijtama'a. Tak boleh jama'ah. Jama'ah ni kita kumpulkan. Kita kumpulkan benda. Ijtama'a ni berhimpun. Berhimpun. Berhimpun at-tulab wal muallimun fil qa'ah. Di dewan. Macam tu. Okey? Faham tu Kita nak pergi yang seterusnya. Nota kita ini ada lagi jadual dia. Infa'ala. Wazan yang baru. Infa'ala. Yang fa'ilu. Perasan tak kalau yang ain tu kan baris fathah, bila mudhari' baris bawah. Infa'ala yang fa'ilu. Masdar dia, isim masdar dia akan jadi bilang je lah sebab dia kan ada alif hamzatul wasal di depan kan. Jadi bilang huruf. Huruf ketiga kasrahkan. Huruf ketiga kasrahkan. Infi. Lepas tu sebelum qabla al-akhir ziyadatul alif qabla al-akhir. Jadi infi'al. Macam tu. Infi'alan. Infi'alun. Lepas tu di bawah tu infa'ala fi'il madhi tu kan. Bawah dia insyaraha. Insyaraha masdar dia Insyirah. insyirah. Sebut macam tu. Insyirah. Okey. Dalam Quran ada tak surah Al-Insyirah? Ada tak? Ada.
Ada kan? Ada Boleh kan? nama. Cuba baca. Cuba baca surah Al-Insyirah. Cuba baca. Sudah. Cepat. Kepala. Alam nashrah Alam laka sadrak. Ya, Sadrak. situ surah Al-Insyirah. Surah terang hati. Terang hati. Surah ni diturunkan masa Rasulullah dalam hijrah berlindung dalam gua. Gua apa? Gua. Gua Sur. Betul. Siapa sebut Gua Sur? Gua Sur, Aminin gua. ke? Siapa sebut Gua Sur? Haris? Gua Sur. Gua Hira dekat Mekah. Gua Hira tempat Nabi beruzlah kan? Tempat Nabi bersendirian sebelum jadi Rasul di Gua Hira. Masa dia hijrah, perjalanan nak pergi hijrah tu Gua Sur. Gua Sur dah perjalanan nak pergi Madinah dah. Sebab masa hijrah kan, Gua Sur. Dekat Gua Sur tu, turun ayat ni sebab Rasulullah berada dalam keadaan cemas dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan macam manalah kita ni kan, sebab dekat luar gua tu orang kafir dah berkeliaran. Dah menampak dah kaki-kaki dia orang lalu dekat gua tu. Jadi turunlah ayat ni. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah terangkan kepada kamu sadrak, dada kamu. Jadi ayat diturunkan untuk menenangkan hati Rasulullah bahawa Rasulullah ni Allah sentiasa bersama dengan Rasulullah. Turun wahyu dalam Gua Sur itu. Alam nashrah laka sadrak. Inilah surah yang dipanggil surah Al-Insyirah. Surah penerangan dalam hati. Pencerahan, surah pencerahan dalam hati. Jadi bila kita ulama-ulama katalah bila kita berada dalam kesempitan, dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan gedebak, kenaling, gemuruh, terutama macam ni lah. Ni yang diberitahu oleh senior Ustazah. Sebab masa tu Ustazah nak kena jadi MC. MC tu yang hadir tu memang orang VVIP sangat-sangat. Macam isteri menteri besar semua. Jadi program tu jadi macam 1,000 lebih orang dekat dewan tu. Saya tak pernah jadi MC untuk ramai macam tu, 300-500 orang tu biasa. Lepas tu pergi kak macam mana kak? Saya berdepah sangat sakit dada. Sebab tak tahu berdepah sangat nak jadi pengerusi ni. Masa tu dalam lagi 20 minit gitu nak jadi pengerusi. So, skrip okey ke? Skrip okey, skrip ada siap, tapi berdepah kak, sakit dada kak. So akak tu kata dengan Ustazah macam ni, baca Alam Nashrah. Baca Alam Nashrah. Kalau satu kali tak hilang, baca kali kedua, kali ketiga. InsyaAllah hilang dek. So Ustazah pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Sekali tu kan baca tak hilang lagi sakit dada ni. Dia macam tu lah, gemuruh sangat. Lepas tu baca kali kedua, setengah aja. Kali yang kedua tu, setengah aja dah hilang dah sakit dada ni. Dia rasa lega, rasa macam luas dunia ni. Sebab tu rasa sempit dunia, takut. Sebab orang berpengalaman jadi MC pun, kadang-kadang bila dia tengok majlis orang terlalu ramai, dia mari rasa gemuruh. Dia sendiri datang rasa tu. Tertiba blank dalam dewan periksa, tak tahu jawapan, baca Alam Nashrah. Dia akan menghilangkan rasa takut, rasa gementar tu. Okey, sekarang kita nak baca insyaraha. Masdarnya Insyirah. insyirah. Inqata'a. Inqita. Cepat kuat-kuat sikit. Inqata'a. Inqi. Pastikan huruf ketiga kasrah. Harfus salis, kasri harfi salis wa ziyadatul alif qabla al-akhir, ya. Inqata'a. Siapa duduk tepi jalan tu? Bunyi lori lalu. Bunyi motor. Okey. Inqata'a. Inqita. Inqita'.
Intalaqa. Intilaqun. Intilaq. Ibtakara. Ibtikar. Ibtakara ni bijak. 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 Ibtakara. Ibtikar. I'tala'a. I'tila. Inkasara. Inkisar. Intawa. Intiwa. Inti ingat. Intiwa. Okey. Seterusnya. If'alla. 5 juga. Nampak 4 ni? Nampak 4 ni? 5. Ada 5. Huruf apa yang 2? lam. Huruf lam yang terakhir kan? Lam. Nanti jangan lupa bila buat masdar, lam letak alif dulu barulah lam yang terakhir. Sebab dia 2 lam kan? Dia punya fi'al madhi if'alla. Dia punya fi'al masdar, isim masdarnya if'i. Ingat ya, if'i. Alif fa ain. Ain huruf ketiga. Letak baris kasrah dulu. Ma'akasri harfi salis. Harfi salis. Huruf ke tiga. If'i dal. Ihmarra. Ihmarra. Ihmirar. Alhamdulillah. Ihmirar. Idtarra. Ittirar. Macam dot dengan tok tu macam disatukan bunyi je. Tak boleh nak kita nak sebut idtira. Dia jadi susah kan. Nanti terbelit lidah tu. Jadi untuk elakkan dia kena masukkan tok dalam dot dalam to tu. Jadi macam lebih macam satu bunyi ittirar macam tu. Relax bahasa Arab ni bukannya tekai sangat. Bukannya stres sangat nak sebut ittirar. Boleh sebut ittirar. Bukan idtirar. Bukan idtirar. Tak. Ittirar. Ringan ke lidah. Ringan. Ittarra, ittirar. Ittarra, ittirar. Ringan ke lidah. Ittirar. Kita akan rasa bahasa Arab tu a very very soft language. Kalau duduk pada orang yang boleh buat bahasa tu lembut. Kalau orang yang tegak tau, ketegak. Orang Kedah kata ketegak. Kan? Dia jadi bahasa tu jadi ketegak lah. Dia jadi macam keras lah bahasa tu. Bahasa tu lembut je. Okay? Ittarra. Ittirar. Ittarra, ittirar. Macam tu. Okay. Habis dah aku masih. Masuk yang akhir. Oh banyaknya, meriahnya. Susah ke? Tak susah bila kita dah tahu bendanya. Best sangat jadual ni. Senang. Ya, senang aja. Nanti kan, kamu masuk kelas dengan ustazah ni, kamu boleh ajar kawan kamu. Kamu boleh ajar sesuatu kawan kamu. Sebab kamu dah nampak dah. Okey. Alif, sin, ta, fa, ain, lam. Semuanya 6 huruf kan? Istaf'ala. Huruf yang dia tambah huruf apa? Alif. Sin, ta. Kan? Tak. Yang fa, ain, lam adalah huruf asal. Nampak? Fa, ain, lam adalah huruf asal. Alif, sin, ta huruf zaidah. Huruf tambahan. Okay. Jadi kalau istaf'ala mudhari'nya yastaf'ilu. Perasan tak? Ni ustazah letak salah ni. Ain tu sukun kan? Bukan? Ain tu kasrah. Betul kan? Ain tu kasrah. Yastaf'ilu. Betul kan? Istaf'ala tu kata dah kalau madhi dia bagi atas, dia punya mudhari' bagi bawah. Istaf'ala, yastaf'ilu, masdarnya Istif'al. sebab huruf ketiga. Alif sin ta kena kasrahkan. Istif'alun.
Ya, sebelum akhir letakkan alif. Ya, ziyadatul alif qablal akhir. Akhir. Gitu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'al. Istaf'ala istif'al. Istahtara. Istihtar. Istihtar. Gali. 9.44 dah kita habiskan yang ni boleh? Kelas Boleh. sampai pukul 10 ke Ustazah? Dah nak habiskan, nak habiskan. Kita nak habiskan juga. Okey, Apa? cepat-cepat baca. Cepat-cepat baca. Istahtara. Istihtar. Istihtar. Ista'adda. Istidad. Macam mana Istidad. ista'ula. Dan. Isti'dad. Kasrah. Ya, kasrah huruf ketiga. Harfus salis. Kasri harfi salis. Kasrah huruf ketiga. Istarkha. Istirqa. Istirkha. Ista'ana. Isti'anah. Tengok. Ada alif kan sebelum nun. Huruf illah kan? Terus dia letak tak di hujung. Tak marbutah di hujung. Ista'ana. Isti'anah. Ista'ada. Isti'adah. Kamu biasa, semua orang dalam bahasa Melayu guna ni adat isti'adat ni. Isti'adah. Ista'adah. Isti'adah. Istaqarra. Istiqrar. Istaghfara. Istafhama. Istifham. Istifham. Ista'ala. Istaqalla. Istiqlal. Tahu tak istiqlal tu apa? Harfu Allah. Yelah, tahu tak makna istiqlal tu apa? Tak. Tak tahu? Siapa tahu? Tak ada seorang pun tahu? Istiqlal. Ya, siapa jawab Haris ke? Haris. Merdeka. 31 Ogos. Merdeka. Yom Istiqlal. Yom 31 Ogos. Yaumul Istiqlal. Okey, Yaumul Istiqlal 31 Ogos. Okey, alhamdulillah kita dah habiskan tajuk ini. Habis dah tak? Habis. Banyak lagi kan? Baca sendiri boleh? Boleh. Ada orang busy tu, ada orang busy sebab dia lapar tak makan lagi. Tak, makan dah. Makan dah. Okey, itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan bahasa Arab kita. Allah cerahkan hati kita. Allah jadikan kita mengasihi bahasa Arab, sayangkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, ma'assalamah wa ilal liqa. Ma'assalamah wa ilal liqa. Ya, doakan Ustazah juga ya. Doakan Ustazah selalu sihat insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.